Waalaikumsalam. Kaki juga gerak tu. Ha? Juga gerak. Cakaplah cerita. Cuba cerita. Saya punya kaki dia macam ni. Kerana dia macam ni, terjentak, dia kaki gerak sendiri. Gerak sendiri. SAE ni buah pinggang? SAE dia serang bawah pinggang. Buah pinggang Dia macam serang bawah pinggang. Dia darah. darah. SLE ni penyakit lupus tu kan. Oh. Macam mana? Ini suami. Janganlah malu. Suami kau memahan kau pada muka kau. Aduh, sama anak. Dia ini anak saya. Anak. Oh, sama dengan abang. Okey. SLE. Apa dia? Tutup lah. Kalau share. Tak baik. Malu. Share kat Umi. Baru nikah ni. Lama dah. Dah ada anak belum? Berapa lama tak ada anak? 8 tahun. 8 tahun. Implan kita SLE. Nak tak? Dah 3 tahun ni. Sebab ubat dia makan, kan dia makan steroid kan. Steroid. Punca dia pasal darah. Pasal SLE tu lah. Okey. InsyaAllah lepas ada anak. Saya yakin apa saya cakap. Anak angkat ada lah. Nak anak sendiri dah. Saya nak dia baik je tu. Okey, tak apa insyaAllah. Dia ni atas perubahan pada diri tu. Jangan. Dia semua atas yakin pada diri dia sendiri. Kau kena jujur, kena ikhlas, yakin dan percaya pada diri kau. Walaupun katakanlah rawatan tok ni hebatlah. Tapi kalau kau tak yakin, tak percaya pada diri kau, tak jadi. Faham tak? Supaya kau macam masak nasi lah. Kalau kau tak yakin, kau boleh tak masak nasi? Kalau masak gulai, masak rendang. Kalau kau tak yakin, hampir. Supaya dalam kehidupan tu. Supaya macam saya merawat. Saya merawat pun atas yakin dan percaya pada diri. Itu je cerita dia. Jangan bergantung harap pada Tok Alam. Mana kita kena combine. Lelaki tu kena yakin pada diri dia sendiri. Saya hanya sebagai orang tengah aja. Bantara saja. Faham? Mat Izzati. Memang cantik orang tapi dia bini orang. Kau faham tak? Aduh. Itu cerita dia. Umur apa? 30. 30 ada harapan lagi. Ada 10 tahun kau dapat anak seorang. Ramainya tengok kan ni. Dah. Tok suami ni suami Okey. Sebelum ni siapa nama kau? Hanif. Hanif. Nama penuh sayang? Nur Farah Hanif. Nur Farah Hanim. Nama mak kau? Salina. Saka. Apa pula? Ya. Dah kesalahkan mak kau pula. Pak saudara kau ada saka, kau pun ada saka lah. Ini saka keturunan. Tak boleh nak buat apa-apa. Ini yang kau dia makan darah apa semua tu. Dia selalu kurang darah. Dia makan darah tu. Nak tanya sikit dah. Saya nak tanya sikit. Dari mana ayah ke mak kau? Mak dan ke ayah dan kau? Okey. Nak tanya ya? Okey. Okey. Saya nak tanya belah mak dulu. Belah kak. Belah mak, belah abah, ada tak yang pada-pada mengubat, ngurut? Yang dah keturunan ni. Untuk saudara saya adalah mengurut. Ngurut. Bidan. Okey. Satu cek bed sudah jumpa.
Abang pula. Hmm. Belah mak, belah abah. Belah abah saya tu Udin lah, meninggal dah. Okey, lagi? Lah tu bapa balak tu ni keturunan raja-raja payah nak cakap. Betul. Gua ingat. Ha? Yang lelaki tu adik abang kan? Ha? Mama dia memang keturunan raja memang tu. Inilah ni. Faham? Ada faham? Kita faham sekarang ni. Saya cakap keturunan lah. Keturunan lah. Belah tu. Okey, faham. Faham lah. Faham lah. Mana kono lah tempat Hmm. Kono lah tempat Farah Hanim binti Mama bersama. tak nama mak. Salina. Salina. Farah Hanim binti Salina. Nur Farah Hanif. Nur Farah Hanim binti Salina. Kompom. Saka punya hal. Dan saya yakin kita cakap. Okey. Nak bukti tak? Nak bukti? Level ya. Enggak. Okey, cuba kau jalan. Rasa badan tu dulu. Jalan rasa badan dulu. Rasa badan tu. Duduk balik. Okey. Rasa tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Cuba rasa pernafasan sebelum saya buat. Rasa boleh Okey. Nur Farah Hanim binti Salina. Woi Saka. Aku perintah kau keluar sekarang. Saka kau keluar sekarang. Kau duduk tepi tu. Kau tarik sekali bisa-bisa ni daripada kedua-dua ibu jari kaki ni sampai bumbun. Seluruh urat saraf, urat besar, urat halus, kecil, seluruh darah-darah dalam batang tubuh ni. Daripada kulit, daging, urat saraf, urat besar, urat halus, kecil, darah, tulang, sumsum, saraf buah pinggang, saraf usus perut, usus besar, usus kecil, saraf rahim, saraf jantung, paru-paru, hati. Lancarkan perjalanan darah ni. Mana yang kau blok sistem ni kebetulan. Cukup dah kau nak makan darah-darah dah. Dah. Perjanjian kau dan tugas kau di batang tubuh Nur Farah Hanim binti Salina ni dah terbatal. Aku batalkan. Kau keluar sekarang duduk. Diam. Duduk keluar lu. Apa rasa? Nafas tu. Jeng. Ha? Apa rasa? Beza tak? Ha? Lapang tak? Hilang magang apa dah? Tak, jangan nak? Kaki gerak. Tak ada dah. Kaki tu dia jentak sekali-sekali. Apa rasa? Okey, cuba jalan. Elah senyum-senyum nyampah lompang bukan tu. Apa rasa badan tu? Ha? Ringan. Cuba angkat tangan ni. Rasa. Apa rasa? Apa rasa pemikiran kau sekarang? Kosong macam. Kosong? Macam Okey.